Hari ni try buat Angsi reverse Angsi reverse. Naik daripada Ulu Bendul, turun dekat Bukit Putus, lepas tu naik balik, turun balik kat Ulu Bendul. Nak tengok dapat 4 jam 25 minit ke tak. Ni hari ni kita try lah. Checkpoint pertama, diorang panggil apa, Jeram Kat Lang ni. Saya tak ingat lah ni. Checkpoint pertama 9.41, 15 minit. Ok, teruskan. Pacak Time nak rekod lah dia pacak. Time tak rekod tadi landai je. Ok, pukul 10.17. Dah sampai dekat sungai yang pertama kita akan jumpa time turun daripada Angsi tu. Dekat sini Dahlia itu dia nak pergi tangkap ikan kat bawah tu. Ok, sekarang pukul 10.17. Oh, barai tapi rasa macam cepat juga sampai sini. Sejam tak sampai lah. Sejam. Tadi gerak 9.17 macam tu. Sekarang 10.17. Ok, ngam-ngam sejam sampai kat sungai ni. Ok, saya kena habiskan benda ni dalam masa 4 jam 25 minit. Kalau bawah pada tu saya consider kalah dengan member saya nama dia EG. Ok, sekarang pukul 10.38. Sekarang ada dekat mana tak tahulah. Tak tahu lagi berapa kilo nak sampai atas. Kena buka apps tengok. Dia tadi cakap 9 kilo ke atas. 9 kilo So kita jalan berapa kilo kita tak tahu lah. Dia tadi duduk sana. Ok, sekarang pukul 10.46 pagi Kalau ikutkan dekat apps tu, saya dah jalan kaki 4.47 km lah. So tadi saya ada jumpa grup kat bawah tu. Dia naik pukul 8.30. Saya naik pukul 9.30 lebih kurang. So sekarang pukul 10.46. Sikit lagi nak sampai Angsi. Kalau ikut anggaran dia, kalau saya dapat lengkapkan dengan kelajuan sekarang ni, saya boleh achieve lah bawah 4 jam 25 minit tu. Tapi kalau dengan dia punya penat gila babi ni, rasa macam tak sanggup pula nak turun Bukit Putus, lepas tu nak naik balik kan. Macam tak sanggup pula fikir macam tu. Tapi apa-apa, saya nak minum Nescafe tu. Pacak sini. Pacak minum Nescafe tu. Ok, saya sampai puncak pukul 11.30 lebih kurang 2 jam. Memang barai 2 jam. Tak tahu lah larat ke tak nak buat Angsi reverse ni. Ok, sekarang pukul 11.30. 11.30 saya kat puncak. Lepas tu ikutkan try lah nak turun. Kena turun setengah jam. Boleh turun setengah jam. Saya tak tahu boleh ke tak turun setengah jam. Ramai atas ni macam ada kenduri Macam ada kenduri. Gabus. Tak nampak lah gunung belah sana. Gabus, mantap. 11.38. Saya tak tahulah sempat ke tak nak buat Angsi reverse ni. Kalau saya turun laju-laju setengah jam, rasa macam gagal juga. Tak apa, saya try. Saya try turun kat Bukit Putus. Sekarang saya turun. Tapi view cantik kat atas ni. Nak turun rasa macam malas pula nak turun. View cantik. Tapi turun lah. Saya nak beat timing EG tu. Saya try. Ok, sampai dekat Bukit Putus pukul 12.32. Ngam-ngam 3 jam. Tak tahulah nak patah balik ke tak ni pergi Ulu Bendul. Macam gila ni. Aduh, dengan stokin basah. Tak belah Ulu Bendul hujan belah Ulu Bendul hujan. Tu macam nak krem order. Tak tahu lah macam mana nak naik lagi ke tak. Fikir dulu Oh, ada air, ada jual air. Bila air dulu. Ok, kali ni sampai kat puncak kali kedua pukul 2.24 petang. Yang barai naik 2 kali yang sini memang barai. Lepas tu nanti nak kena turun lagi ke Ulu Bendul sana. Mampus. Tak tahu nak jadi apa ni. Memang barai Siapa-siapa yang ada masalah mental boleh try naik 2 kali. Nanti korang hilang masalah mental tu. Tinggal masalah fizikal lah. Syah, penat tu. Kabus pun dah hilang Tak ada kabus
Tadi masa pukul 10 tu dia gabus ni. Pukul 2.30 ni hilang lah gabus saya. 2.30. Tak tahu lah turun Ulu Bendul ni berapa jam lagi. Nak sangat kan hiking, ambil kau. Nak sangat. Dah malas lah nak buat 2 kali ke, 1 kali ke, 2 kali ke, 3 kali ke. Malas lah. Bullshit semua ni. Pukul 3.40 dah sampai sungai first ni kalau kita turun daripada Angsi. Sungai ni memang syahdu lah. Daripada tadi nak tunggu bunyi sungai ni. Akhirnya jumpa juga. Saya punya yang nak timing 4 minit 4 jam 25 minit tu memang tak dapat lah. Memang terbarai lah, memang terbarai. So sekarang dah 6 jam pergi balik. Saya start tadi 9.30 lebih kurang. 9.30 sampai puncak Angsi daripada Ulu Bendul. 9.30 sampai puncak pukul apa tadi? 9.30 11.30. Lepas tu saya sampai kat bawah Bukit Putus 12.30. So kat situ je dah 3 jam. Lepas tu daripada Bukit Putus naik atas balik. Tak tahu pukul berapa tadi, tak ingat. So sekarang dah turun balik pukul 3.40. Siapa-siapa nak rasa barai terburai ke apa ke, try lah buat lah 2 kali kan. Siapa sangka kan orang hobi tengok ikan boleh naik Angsi 2 kali satu hari. Saya pun tak sangka sebenarnya. Cubalah, cuba. Memang barai lah. Okay, minum jap, lepas tu nak teruskan perjalanan nak balik lah. So pagi tadi saya sampai kat sungai ni 1 jam. 1 jam saya dah sampai sini. Itu berlari lah, laju lah. Ni balik ni saya nak jalan-jalan dah tak larat dah. Okay lah. Akhirnya dah nak siap dah saya punya Angsi reverse ni. Dah nak sampai dah dekat Ulu Bendul punya entrance. Memang barai Memang barai, kaki nak tercabut dah. 20 kilo juga ni. 20 kilometer. Hiking dari Angsi lah. Dari Angsi. Ada nampak Chinese 2 orang. Chinese? You nak cari siapa? Chinese 2 orang ke? 6 orang ni ada. Ada. Satu guide. Satu guide. 5. Satu guide. Ada. 2 lelaki, 2 perempuan. Yang lelaki tu dia pakai sarung tangan dah. Banyak lambat lah macam. Ada belakang. Lagi satu perempuan pun banyak lampatnya. Belakang. Tapi saya ada yang paling depan sekali guide. Tapi dia orang sudah dekat lah. Dekat. Dia guide tu dengan perempuan satu dengan lelaki satu. Okey. Itu dia dekat. Dekat lah. Tapi dia ada mungkin 20 minit. Okey. Sampai dah. Boleh. Thank you lah. You punya kawan ke? Okey. You tak pergi ke? Tak naik? Sini. Tak naik Angsi? Dari Angsi. Oh, dari Angsi. Itu kemah Dahlia. Dia orang berkemah kat tepi ni. Hey, Daddy dah sampai. Barai, 20 km barai. Boleh lalu ke? Tak tahu lah boleh lalu ke tak kat sini. Oh, itu dia. Saya dah jumpa orang lah sekarang. Mantap. Okay, settle lah Angsi Reverse hari ni. Angsi Reverse yang barai gila punya. Siapa nak try boleh try lah. Memang barai lah Angsi Reverse ni.